Allah, apa lagi yang tak kena tu? Apa lagi yang jahanam marah-marah aku? Amirul. Kak Ma. Kak Ma sebut nama Amirul. Meninggal ke? Taklah. Kak Ma teringatkan Amirul lah, ya. Tak sedap hati rasanya. Tak ada apa-apa lah, Kak Ma. Kau ni kan? Kau sama menjahanamkan barang-barang dalam kedai aku ni. Bagi kat kau. Memang garanti jahanam punya. Tengok barang-barang dalam kedai ni semua. Modal-modal ni semua. Bapak kau bagi kau duit ke apa? Apa bising-bising ni, Jah? Kesian budak ni. Jangan marah dia, dia tak sengaja. Tak sengaja apanya. Kalau dah hari-hari lah bang, memang boleh bankrupt. Jah dah cakap banyak kali dah. Memang daripada mula, memang Jah tak berkenan ambil budak tergencet ni tolong kat kedai. Bukan tolong, bukan menyenangkan, menyusahkan. Dah rugi ni tau. Dah lah tu, asyik nak bising je lah awak ni. Dia tak sengaja lah kalau setakat satu botol sos tu tak bankruptnya. Sebotol! Sebotol hari ni, besok sebotol, hari-hari sebotol. Mau tak rugi, mau tak jahanam. Geram aku tahu. Nak je aku daji budak ni geram. Geram aku tahu. Amirul, biar pakcik kemas, Ni! Abang tak payah sibuk-sibuk nak kemas-kemas tu. Biar dikemaskan. Kau aku sangat muka kau. Amboi. Asyik berbual je dah 2:30 ni. Kerja, cepat kerja. Amirul, botol ni kena letak kat sini. Dekat dengan kawan-kawan dia. Senang orang cari. Botol pun ada kawan. Macam orang pula nak kawan-kawan. Iya, botol pun ada kawan juga. Jadi dia kena letak dekat-dekat dengan kawan dia. Ini kawan dia. Botol cili sos, botol tomato sos, ni botol sos tiram. Ini botol pewarna. Ini semua kawan-kawan dia. Kalau dia tak ada kawan, dia sedih, pakcik. Betul. Amirul, pakcik nak pergi masjid sekejap, Amirul kemas baik-baik, Lepas tu, Amirul boleh balik. Jah. Abang nak pergi masjid jap. Kalau orang tengokkan budak Amirul tu. Kawan dengan dia. Kau. Sini. Hei! Aku panggil kat sini. Kau dengar tak? Ni kawan kau, sini. Cik Pozi, Kak Ma nak cakap sikit ni. Kak Ma nak minta balik awal sikit boleh tak? Apa hal lagi ni, Kak Ma? Selalu sangat jadi macam ni. Hari-hari minta balik awal. Kan, anak Kak Ma sakit. Kak Ma kena balik awal. Kak Ma balik lah. Kak Ma selesai ke apa yang patut dulu.
Terima kasih, Kak Wazir. Orang tua ni pun satu. Dah tua-tua tak nak duduk kat rumah. Dah kerja menyusahkan orang. Hei! Yang kata cegat kat situ buat apa? Engkau ni pekat ke kau saja-saja tak nak menyakitkan hati aku ni? Ha? Ni, sekarang kau pandang muka aku. Engkau pandang muka aku ni. Aku tak nak engkau ada kat sini. Aku nak suruh kau balik. Engkau berambos. Balik, engkau faham? Tak nak balik nak kerja. Abang nak kerja sini. Abang nak kerja sini, tak nak balik. Abang ke bawah tak engkau? Abang nak kerja. Kau sekarang ni, kau memang tak faham. Memang tak kerti bahasa. Aku tak suka macam kau kerja kat sini. Menyusahkan aku. Orang tengok kau pun orang lain orang takut. Tahu tak? Berambos. Betul. Berambos. Kau ni kena kepet apa? Aku kata balik. Baliklah. Balik. Ni, pendapat. Aku balik kau dengar. Balik. Makcik Jah marah abang. Makcik Jah marah abang, Mak. Makcik Jah marah abang. Abang tak sengaja pecahkan botol kat kedai Makcik Jah. Makcik Jah marah abang. Kau tak kerja ke hari ni? Datang cari mak nak apa ni? Tak kerja, Mak. Mak nak balik ke? Nak baliklah ni. Kau nak hantar mak ke? Tak adalah. Kereta Li rosak kat bengkel, Mak. Yelah tu. Mak. Apa lagi, Li? Ha? Ini mesti ada benda yang kau nak daripada mak ni kan? Apa? Nak minta duit lagi? RM50 je, Mak. RM50. Mak tak ada duit lah, Li. Ha? Kau ingat mak ni cap duit ke apa? Mak, janganlah cakap kuat-kuat, nanti orang dengar, Mak. Biarlah. Biar orang dengar. Biar orang semua tahu yang anak aku dah sekejap minta duit je dengan mak dia. Patutnya kau tu bagi makan mak kau. Ni tak, mak kau siang malam kerja, Li, pagi petang tunggu lumos banting tulang. Kederat yang tak seberapa ni. Kau tak malu dengan semua orang? Bukan kau nak bantu mak, nak bagi mak makan ni. Kau minta duit lagi dengan aku macam mana ni, Li? Mak. Tak apalah, Mak. Kalau Mak tak nak bagi, tak apa. Mak janganlah bising-bising. Dia tak boleh hati pun. Ya? Ramli. Ni apa cerita ni, Janib? Mana ada saya lambat? Awal-awal lagi sudah bagi dekat bahagian akaun. Mana ada lambat? Saya terima laporan awak ni selalu lambat bertindak, Badrul. Akibatnya syarikat terlepas projek 6 juta tu. Bukan kali ni jawab macam ni. Dah banyak kali. Syarikat rugi sebab kelalaian awak tu. Awak ni kerja sambil lewa, tak bertanggungjawab. Jadi sekarang nak salahkan saya ke apa? Habis awak nak orang lain tanggung kesalahan awak tu? Awak dipecat. Nak pecat lah. Kau yang aku hadap sangat kadang-kadang dia ni. Duit syarikat cabut kau ni. Orang tua. Kalau aku jumpa kau kat mana kau pecah muka kau. Mak Jah marah abang. Sangat ni kami ni. Mak Jah marah abang. Mak Jah marah abang. Ini aku siapa? Tu. Dek. Adik dah makan? Adik lapar. Mak Jah marah abang. Mak Jah. Jangan sibuk. Tepilah. Ni buat duduk tengah-tengah dunia. Yang mak tu asyik bagi aja tu kenapa? Mak tu pun satu tau, layan sangat Karenah si Badrul dengan Ramli tu. Cakap dengan mak, tak payah layan sangat dia orang tu. Menyusahkan aja. Mak tak sampai hati lah, bang. Tak sampai hati apa? Diorang tu bukan budak kecil tau. Dah besar panjang, lelaki pula tu. Sepatutnya diorang tu yang kena jaga mak. Tanggung makan minum mak. Bukan mak yang kena tanggung diorang.
Awak bayangkanlah mak tu dah tua tau. Torang tonggek siang malam kerja cari duit untuk keluarga. Diorang tu buat apa? Mengambilkan duit mak lagi ada. Sakinah dah cakap dah dengan mak. Tapi mak... Tapi mak takut anak-anak manja dia tu kecil hati kan? Selagi mak manjakan sangat anak-anak dia tu, bagi muka ke anak-anak dia tu, selagi itulah hidup mak akan sengsara. Awak tak percaya cakap saya, awak tengoklah nanti. Abang, malam ni kita pergi jenguk mak Tu apa tu? Nak bagi siapa bang tu? Nak bagi barang dapur sikit kat mak. Dah. Tak payah. Saya tak izinkan awak bagi apa-apa kat mak. Nanti nak lemaklah dia beradik awak tu. Yelah, dia tahu dah ada orang tolong tangguh makan minum mak. Dia orang tak payah nak tolong apa-apa lagi. Dah, saya bagi. Simpan balik. Tapi macam Amirul tu bagus. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, dia tahu tanggungjawab dia tau. Sebagai anak sulung, dia kerja, bantu keluarga dia. Tapi Badrul dengan Ramli tu buat apa? Assalamualaikum, Jah. Waalaikumsalam. Jah, si abang mana, Jah? Kak Mak tak nampak pun dia. Entah. Elah, dia kan kerja dengan Jah. Takkan Jah tak tahu dia pergi mana? Manalah Jah tahu. Anak kakak tu tak serupa macam anak orang lain. Lain yang kita cakap, lain dia cakap. Saya pun tak faham apa dia cakap. Dia apa lagilah tak faham apa yang saya cakap. Jadi tak kuasalah nak lain orang macam tu. Tak apalah. Kak mau balik dulu Jah. Terima kasih, Jah. Kak Ma, dah balik? Cepat habis kerja? Kak Mah minta balik awal sikit. Ni, Kasim. Si abang mana ya? Kak Mah tak nampak dia pun. Amirul? Ya. Dah? Amirul mana? Dia dah balik ke? Entahlah. Dah baliklah kot kalau tak ada. Dah balik agaknya Kak Ma. Tadi saya ada pesan kat dia, kalau dekat dengan asar, dia bolehlah balik. Tadi pun tak nampak dia kat surau. Adik Kasim, Kak Mah nak minta maaf banyak-banyak dekat Kasim ya. Yelah kalau anak Kak Mah menyusahkan Kasim suami isteri. Menyusahkan? Tak adalah Kak Ma. Dia budak baik, rajin, bagus kerja. Bagus. Memanglah bagus. Bagus sangat. Bagus menjahanamkan hati orang. Ma? Jah! Kenapa cakap macam tu? Kecil hati Kak Ma tau. Hati dia kecil lah. Ni hati ni tak reti, tak ada perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bang! Jangan bising boleh tak? Kena jadi ustaz apa pergi surau lah. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diam boleh tak? Betul. Apa bahasa tu apa ni? Kau diam boleh tak? Kau diam. Solat dik, kau diam boleh. Solat. Ya Allah, tolong abang ya. Kasihanilah mak dengan arwah abah.
Abang tahu. Allah Abang. benar. Apa abang nak minta ni Allah? Kuatkan iman abang. Ampunkan dosa-dosa abang. Ya Allah. Tu kan, tak lama lepas perempuan tu bagi anjing tu minum, perempuan tu mati. Lepas tu dia mati, masuk syurga. Allah masukkan dalam syurga. Sebab niat tu baik, dia bagi anjing tu minum. Allah baik, Mak kan? Baik. Ya, Tuhan tu Maha Pengampun kan Mak dah cakap. Adik Kina. Adik Kina. Kina, Mak tak sempat masak nak. Tak apalah minum air dulu. Kau Mak masak dulu. Benda semua dah ada. Sekejap je Mak masak. Lepas makan kan bawa balik Tak apalah, Mak. Kina singgah sekejap je ni. Lagipun Abang Syukri tunggu dalam kereta. La ilaha illallah. Mak ingatkan Kina datang seorang tadi. Punya Syukri ada. Habis tu kenapa dia tak naik? Suruh dia naik minum air. Maaf, Mak. Kina memang singgah sekejap je nak tengok Mak dengan Abang. Mak, Kina tak sempat nak pergi kedai belikan barang-barang dapur untuk Mak. Kina minta maaf, Mak. Tak apa. Jangan susah-susah. Kina, Mak boleh ambil barang dapur dekat kedai Kasim tu. Mak dah biasa dengan dia. Nanti kalau Mak ada duit, Mak bayar bulan-bulan dengan dia. Nanti Kina datang lagi, Kina belikan Mak. Tak apa. Apa ni? Tak payah. Mak ada duit. Mak ada duit, Kina. Mak kata tak payah. Mak ada duit. Cakap dekat Syukri. Mak bukan nak duit dia. Korang berdua boleh datang jenguk Mak dengan Abang sekejap pun. Mak dah alhamdulillah sangat tahu. Dia bagi tahulah dekat dia. Alang-alang dia dah sampai kan. Takkanlah tak sempat langsung nak naik atas Mak. Dia macam dah tak sudi nak naik Mak. Yalah. Tak apalah. Kalau nak cepat nanti dia marah pula. Minum. Minum. Nanti dia marah pula. Kita tunggu. Minum, sayang. Malas abang nak masuk rumah Mak. Mak cakap Abang dah tak sudi lagi nak masuk rumah Mak. Bukan abang tak sudi. Abang kesian tengok dia. Tak sanggup abang nak pandang muka Mak lah. Awak bayangkanlah. Dah tua-tua macam tu pun terpaksa lagi bekerja untuk sara anak-anak dia. Padahal anak-anak dia bukan kecil-kecil. Semua dah besar panjang. Lelaki pula tu. Apalah anak-anak macam ni. Yelah, tapi Abang Mirul tu kan... Abang tak kata Abang Mirul. Abang Mirul tu okeylah, dia baik, okey. Tapi Badrul dengan Ramli tu, tak ada hati perut langsung. Sanggup dia tengok mak dia yang dah tua macam tu, ambil upah, buat nasi lemak, jahit baju, jadi tukang cuci. Apa nak macam tu? Sepatutnya diorang ni sebagai anak lelaki, diorang tu yang tanggung mak, jaga mak, sara mak. Bukan mak yang dah sampai dah tua pun terpaksa lagi tanggung dia orang. Anak bertuah ni tak bangun lagi pula. Badrul, bangun. Bangun. Ni, nampak ni cerah dah pukul 7 dah ni. Bangun. Bangun. Dah tak payah kau nak menggeliat-menggeliat lagi dah. Kau apa dah pukul 7 dah lewat ni. Kau tak kerja ke hari ni? Kau dah berhenti kerja? Kau kena buang lah. Itulah kerjanya. Sekerja berhenti. Sampai bila kau nak atur tempat kerja ni? Kerja nak senang, nak jadi bos. Sampai pemalas. Bangun, kau kata bangun. Mak tutup lah. Bapak tidur lah. Lantaklah situ. Nah, ambil lah lauk ni. Sedap lauk ni. Lapar betul hari ni, Nampak lah.
Kak Ma, mainlah kita makan dulu Kak Ma. Nanti kan tak sempat nak makan. Sikit lagi ni ya. Kak Ma kena siapkan baju ni hari ni juga ya. Tuan punya baju tu nak ambil. Kak Ma dah janji dengan dia. Yalah, kalau dah tak banyak lagi tu Kak Ma, kita makan dulu. Nanti perut Kak Ma tu masuk angin. Kak Ma tak larang nak buat kerja. Alhamdulillah, siap dah. Dah, meh kita makan ni. Lauk iam ni pun banyak lagi Kak Ma. Sedap ni. Meh. Makan. Allah. Masak apa ni Kak Ma? Kak Ma yang mana sempat je. Kak Ma, Iam ni masak lauk banyak. Iam bawa untuk kawan-kawan. Kalau Iam makan berdua pun, tak habis Kak Ma, Kak Ma. Ini sayur. Dia Kak Ma tu tenaga, ceria. Macam saya ni sihat walafiat. Ni ada ayam masak kari ni Kak Ma. Sedap ni. Kita tambah. Sedap. Tambah. Makan sedap. Kenapa dengan kau ni, Bat? Menung panjang. Pasal apa, Bat? Kau kena buang kerja? Aku bukan kena buang. Aku berhenti sendiri. Bos aku lah kencing aku. Kata gaji RM2,500. Cukup bulan RM1,500 aja. Macam mana aku tak angin? RM1,500? Weh, okey habis RM1,500. Kau bukan ada nak bini. Setahu aku kau ni dah 18 kali kau berhenti kerja. Aku bagi kau cadangan. Kau cukupkan 20 kali. Kau tambah 2 je lagi. Kau mulut kau tu nak aku koyakkan ke apa? Cakap tu elok-elok sikit, Rin. Alah, Bak ni. Jangan serius. Gurau je pun tak boleh. Gurau juga tapi agak-agak lah. Relax lah, Bat. Okey. Macam ni, Udin. Macam ni, Bat. Aku ada satu cadangan yang baik, Bat. Sinilah. Abang tak boleh bagi adik. Duit ni abang kena bagi mak. Pak Kasim kata bagi mak. Abang tak boleh bagi adik. Itu aku tahu. Jangan bagi tahu mak. Aku nak sikit aja bukan banyak pun. Sini bagi. Tak boleh. Tak boleh, Dek. Aduh. Kan aku kasar kau cakap aku kan ajar. Kau ni itu bunga tak faham. Duit mana tahu kau pakai. Bagi sikit. Bang, Aduh, aku cakap. Adik. Ui, banyak baru dapat gaji. Kan dah jatuh. Itulah degil sangat. Hai. Besar cik duit ni. Dah, jom. Adik tak boleh ambil duit tu. Duit tu nak beli ubat mak, nak beli ubat abang. Adik ambil duit abang. Adik.
Kenapa pula budak tu? Duit hilang. Kenapa pula Amirul ni? Irul! Irul! Li! Ramli! Apa pula tak betulnya? Kalau dah didikkan mak bapak tak betul, macam inilah jadinya. Jadi penyamun, jadi perompak. Yang peliknya tu, adik dia sendiri mencuri. Pergi lantaklah dia. Kan abang dah cakap, bagi terus kat Kak Ma. Baut selamat. Tak ada maknanya bagi Kak siapa pun tak selamat. Dah keturunan dia memang keturunan macam ni. Lantaklah dia. Abang nak sibuk pasal keluarga dia. Apa? Adik dia mencuri. Adik dia mencuri. Janganlah tu. Betul pula. Awak ni Jah. Tak payah. Tak payah yang bergeria. Kau ni laki aku. Bagi tangan muka kat dia. Yang laki aku nak kesian dengan kau ni. Nak sayang dengan kau ni. Kenapa? Apa lebih dengan kau ni? Kau ni melampau sangatlah. Dia tak buat salah apa pun. Ni yang melampau. Kau ni kenapa? Hidup kau ni menyusahkan orang. Kau pergi berambus lah. Sudahlah tu. Kan apa dah cakap. Jangan marah dia. Tengok. Apa jadi ni? Hello? Hello? Jangan bukan aku. Jangan bapak bukan aku. Kau ni kenapa? Jangan bukan aku. Kenapa ni? Siapa kau dah bunuh anak aku ni? Pasal apa? Oh, anak lelaki ni anak makcik lah ya? Ya, apa salah dia dengan kau orang? Sampai kau nak bunuh-bunuh ni? Kalau makcik tak nak kami bunuh dia, suruh dia bayar hutang kami sekarang. Hutang? Berapa banyak dia hutang dengan kau? Sampai dia membunuh-bunuh? 50,000. Banyak ni je. Mana cukup agak-agak lah. Itu je yang makcik ada. Weh! Aku bagi tahu kau sini ya. Dalam masa seminggu aku bagi kau tempoh. Kau tak jelaskan hutang kau. Nahas aku kerja dengan kau. Bola! Dah, gerak. Jom. Apa kau dah buat? RM10,000 kau hutangnya kenapa? Kenapa ni? Ada orang ramai-ramai kat Mama ni? Abang Amirul. Kenapa dengan Amirul? Abang Amirul sakit lagi. Allah, anak aku. Ya Allah. Abang. Allahu Akbar. Abang sakit nak ya? Allah, mak lambat sikit mak kerja nak. Duit. Abang hilang. Duit abang hilang. Hilang kat mana nak? Jatuh. Duit abang jatuh. Duit abang jatuh. Tak apa. Mak tak marah. Dah tak ada rezeki kita. Tak apa, nanti mak cari lain ya. Abang sedih. Tak apa bagi duit tu kat mak. Bagi duit kat mak. Nak diubah mak. Tak apa. Abang tak bagi pun tak apa. Mak ada duit. Nanti mak beli ubah abang ya. Penat abang. Mak belikan abang yang risau. Yang mak risau ni kalau abang sakit, mak susah hati tahu tak?
Ya, dia susah hati kan. Duit hilang takut saya marah agaknya. Nak ya? Abang, jomlah bang. Nanti kalau lewat malam susah pula. Nak kena? Pergi mana? Pergi rumah mak lah bang. Kan Akilah telefon bagi tahu Abang Mirul kena sawan lagi. Dah, saya tak mau pergi. Awak pun jangan pergi. Alah bang, boleh lah bang. Kejap je kita pergi. Kita tengok keadaan Abang Mirul macam mana. Kalau tengok okey, kita baliklah. Kali ni awak nak bagi mak awak berapa? 1,000? 2,000? Lepas awak bagi mak awak duit tu, mak awak akan bagi pada adik-beradik awak. Badrul boleh pakai duit tu buat juli sana sini, Ramli pula boleh buat bayar hutang. Masya Allah. Abang, kenapa abang cakap macam tu? Kenapa? Bukan sepatutnya lah awak nak sibuk nak menjara mak awak, nak tanggung mak awak. Bukan awak yang sepatutnya. Tak faham ke? Kau dah lama tak pergi dia makan ubat ya? Dia dah boleh makan sendiri dah, Bia. Pandai dah dia. Itulah Kasim kata. Doktor kata dia dah lama tak makan ubat. Sebab tu sakit datang balik tu. Ya ke? Ya Allah. Dah habis rupanya, Bia. Aku tak perasan. Allah kesian dengan aku. Aku sakit. Bang, hari ni abang tak payah kerja lah nak abang duduk rumah. Nanti petang mak balik, mak belikan ubat abang tau. Sementara tu abang makan ubat yang abang dapat semalam tu. Abang pandai makan ubat sendiri kan? Nak? Abang makan ubat. Minum air lebih sikit tau. Nanti ubat tak jalan kan Ya Allah bang. Duit mak bang. Apa ni? Awak tidur lah. Aku tahu tak ada orang lain yang berani sentuh duit aku tu. Kau tahu je kat mana aku simpan duit. Berbau je kalau pasal duit kau bukan main cepat. Bang, kau bagi balik duit aku. Bagi balik duit aku. Bagi duit aku. Apa ni? Macam apa ni? Orang tidur lah. Kau tak payah nak pukul-pukul dengan aku. Jangan kau nak berlakon. Ambil duit mak. Kasih balik duit mak sekarang. Bagi balik. Bagi balik duit aku. Orang dah beli barang motor. Semua sekali kau beli barang motor. RM400 tu tau Badrul. Bukannya sikit duit tau. Kau boleh berhabiskan beli barang motor kau. Tergamak kau buat macam tu. Duit tu aku nak beli ubat abang kau tau. Kau kasih balik duit aku. Kasih balik. Jangan awak. Sikit-sikit abang. Saya bukan nak marah ke? Ya. Pasal kau tu pembalas. Dia yang macam gitu bersanggup bekerja cari duit nak bantu aku. Kau apa dia kau buat? Besarkan abang tu. Abang tahu tak kita susah pasal apa? Abang tu macam... kau jangan kau ajar. Kau tu bangun pergi cari kerja lah. Saya ada duit saya bayar balik lah. Besar sangat ke duit mak? Kata besarkan apa? Sikit abang, sikit abang. Pergi kerja, cari duit sendiri. Jangan nak mengambilkan duit orang. Cakap pandai. Kerja pemalas nak... Budak dungu. Assalamualaikum Makcik Jas. Salam satu Malaysia, salam sejahtera, salam perpaduan. Kau dengar ni ya? Siapa suruh datang sini? Aku ada suruh datang balik ke sini Kau ni orang tak faham. Memang kau ni orang yang tak kerti faham bahasa. Abang nak kerja sini, abang nak kerja. Siapa yang kata kau boleh kerja kat sini? Hari ni ke? Besok ke? Sampai bila-bila? Engkau tak payah datang sini. Aku tak perlukan pekerja macam kau. Nanti penyakit kau datang macam hari tu menyusahkan aku. Kau baliklah. Abang nak kerja, nak tolong mak. Abang nak kerja. Kau ni memang suruh aku menyigapkan darah aku. Baliklah. Abang nak kerja, nak tolong mak. Abang... Balik. Balik. Berapa?
Ya Allah, Kak Mak! Assalamualaikum, Abang Mirul. Assalamualaikum. Mirul. Apa maksud dia ni? Mak Jah tak bagi abang kerja. Dia suruh abang balik. Balik. Kau balik. Dia kata kat abang, balik. Kau balik. Abang, Mak Jah suruh abang balik sebab abang tak sihat lagi. Jadi, Mak Jah suruh abang berehat. Mak Jah tak suruh abang berehat. Mak Jah suruh abang berhenti kerja. Dia tak suka abang. Mak Jah kata abang cacat. Abang cacat abang. Abang, tak, abang tak cacat. Abang, rezeki ada kat mana-mana. Kalau Mak Jah tak bagi abang kerja kat kedai dia, tak apa. Abang boleh kerja kat tempat lain, kan? Kila boleh cari kat abang kerja. Boleh bagi abang gaji. Abang nak tolong mak. Abang kesian mak. Abang nak bagi mak duit. Abang nak suruh mak belikan ubat abang. Abang nak bagi mak duit. Boleh. Ya. InsyaAllah. Nanti Kila carikan kerja untuk abang. Abang, sebelum Kila terlupa, Kila ada beli buku untuk abang. Buku cerita-cerita Nabi, buku Fardu Ain, buku doa harian pun ada. Nah, Kila bagi abang dan abang baca. Ini si abang ni. Mana pergi abang kau ni? Mak risaulah. Abang kau ni. Tante, abang kat rumah Mak Biah tak? Pergi kita tengok dia nak. Mak tak apa. Mak dah kuat sikit ni. Pergi tengok dia. Tak apa, Mak. Kejap lagi mesti abang balik. Lagipun Kina tak boleh lama ni. Kina nak kena balik. Mak jangan lupa makan ubat, Kina, Syukri tahu ke tidak ni kau ambil mak ni? Mak pengsan tadi dekat tempat kerja. Pengsan? Degil. Dah tahu tua tak larat. Nak kerja buat apa? Cik penyakit lah tu. Abang tahu pun. Mak dah tua tak larat nak pergi kerja. Jangan pandai cakap je. Kalau bukan kerana abang pemalas, Mak tak akan pergi kerja. Kalau Mak tak kerja pula, abang duduk kat rumah, kebuluk tak makan kan? Mak cakap abang kena buang kerja. Habis macam mana abang nak tanggung Mak? Nak bagi Mak makan? Abang, sepatutnya abang dengan Abang Ramli jaga Mak tanggung Mak. Ini tak. Mencakap Mak lagi adalah. Kau lah tanggung Mak. Kau akan banyak duit. Laki kerja overseas tiap-tiap minggu pergi overseas kan? Pergilah. Itu menantulah bang. Sakinah ni tak kerja. Lainlah kalau Sakinah kerja. Boleh tanggung Mak. Habis abang ni kenapa? Nak lepas tangan macam tu je? Kau jangan cakap banyak. Kompor ni pecah muka kau kena. Abualah kalau berani. Kau cakap lagi. Sakinah! Badrul! Gaduh-gaduh. Pergi. Sakinah pergi balik. Pergi kau balik. Allahu Akbar. Abang nak pergi mana ni bang? Abang nak pergi mana? Kunci. Masuk. Bang? Masuk. Abang nak pergi mana ni bang?
abang nak bawa Kina pergi mana ni, bang? Berapa kali saya cakap dengan awak? Saya tak suka awak balik rumah mak awak tanpa izin saya. Awak faham ke tidak? Awak faham tak? Bang, mak sakit, bang. Kina bawa mak pergi klinik. Lepas tu hantar balik. Kina terus balik sini. Awak seorang ke anak dia? Awak ada adik-beradik lelaki lagi kan? Yang awak sibuk sekarang tu kenapa? Ha? Ada orang minta izin saya tak? Ada? Ada? Kina tak sempat telefon abang. Kina kelang kabut. Risaukan mak itu je. Kina minta maaf, bang. Abang nak bawa Kina pergi mana, abang? Abang Kina minta maaf. Abang Kina minta maaf, abang. Mana kau pergi, abang? Oh, ya Allah. Kau suka buat mak risau, bang. Siapa pula tu? Jangan-jangan orang hantar si abang balik. Terus. Turunlah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah? Nak tidur Mak ya? Nah, kalau tak tidur pun tak apa. Mak dah sihat sikit nak. Syukri tidur sini sekali. Tak. Hantar Kina je ni. Hantar terus. Takkan jemput lagi dah. Apa kau cakap ni, Syukri? Si Kina ni, Mak, lebih suka duduk rumah Mak, lebih suka dengar cakap Mak daripada cakap laki dia sendiri. Kau duduk sini terus lah. Duduk sini terus. Ni, Syukri, ni Mak nak terangkan. Sebenarnya Sakinah tak salah nak. Mak yang salah. Mak telefon dia, Mak suruh dia ambil Mak. Mak yang salah, Mak minta maaf sangat-sangat. Kina, kau minta maaf dengan suami kau. Dah. Lambat, Mak, lambat. Hati saya ni sakit dah lama, Mak, sakit. Allah, Syukri. Takkanlah perkara macam tu kecil pun kau tak boleh maafkan isteri kau. Kina, minta maaf dengan suami kau nak. Mak yang salah. Kecil apa, Mak? Ha? Kecil apa? Berapa lama saya tahan, Mak faham tak? Ha? Mak rasa tak apa yang saya rasa? Sekarang ni, awak dengar depan Mak awak sendiri, saya akan lepas. Sakinah. Jangan, Syukri, jangan. Ya Allah, ya Tuhan, jangan. Lah, Mak merayu dengan kau nak. Jangan kau lafazkan perkataan tu. Sakinah, minta maaf dengan suami kau. Mak tahu, Syukri, kau tengah marah. Bila orang marah, macam-macam boleh terjadi nak. Mak tahu kau sayangkan isteri kau lagi. Mak minta maaf bagi pihak dia. Jangan kau sebut tu, Sakinah. Minta maaf dengan suami kau, Sakinah. Bawa bini kau balik. Kalau Syukri tak bagi datang pun tak apa, Mak tak kisah. Tak datang langsung pun tak apa nak. Mak sikit tak kecil hati. Balik. Ya Allah, istighfar banyak-banyak. Balik. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, jangan aku pisahkan. Dek Kina. Anakku, rumah tangga dia jangan aku pecah belah kan, ya Allah. Ya Tuhan. Dek. Adik Kina buat mak. Adik Kina buat mak Doa, bang, doakan adik bang. Jangan rumah tangga dia pecah belah bang. Kesian kat adik. Ya Allah, ya Tuhanku. Nasib baik you tak mati, babe. Kalau you mati, You takut jadi janda. kalau jadi janda kaya raya, I tak kisah. Tapi kalau jadi janda kedana, buat apa? You ni kan tak pernah rasa harta tu dah cukup. Barang kemas dah berkepul.
Duit simpanan I rasa dah lebih 300,000. Rumah nama you, kereta nama you. You nak apa lagi? Habis? Kalau betul lah duit I berkepuk-kepuk, kenapa? You nak I tolong bayar semua hutang Along itu? Kalau lah you rasa harta you dah cukup, you tak payah tolong I. Biarlah I mati sorang-sorang pun tak apa. Tapi kalau you rasa harta tu tak cukup juga, you fikirlah baik-baik. Wah, banyak cantik muka you, babe. Ha? Ingat I senang nak dapatkan duit daripada you tu. Kalau macam tu, biarlah I mati pun tak apa. Alah. Tak menyesal ke nak mati awal? Minta je lah tolong mak you tu selesaikan semua hutang-hutang you tu. Bukannya susah. Mak itu apa yang ada. Nak makan pun susah. Abang sayang mak ke? Kalau abang sayang mak, abang nak buat apa? Abang kena minta doa pada Allah bagi mak sihat. Sentiasa doa minta mak sihat. Lagi? Abang kena tolong mak cari duit. Kena kerja cari duit. Kena cari duit untuk beli ubat abang. Tapi Maja tak suka abang. Maja dah berhentikan abang. Maja tak bagi abang kerja, tak bagi abang kerja. Dia tak bagi dah kerja situ, dia tak bagi. Abang sedih, abang tak boleh cek duit. Tak apalah. Kalau Mak tak bagi pun tak apa. Kan Mak dah cakap kan. Dari dulu Mak cakap, abang tak payah kerja. Abang duduk rumah. Abang boleh jaga rumah kita kan. Ya Mak pergi kerja, Mak cari duit. Mak boleh beli ubat abang. Mak tak payah kerja. Mak duduk rumah. Biar abang kerja cek duit untuk beli ubat abang. Itu pula. Ni, tangan Mak sikit dengar tangan Mak. Tadi si kecil kaki. Baca sikit. Baca sikit. Baca. Mak cepat baik lah. Klien kita kali ini bukan jalan-jalan orang. Dia tawarkan quotation yang tinggi. Jadi kita jangan lepaskan peluang ni lah. Baik. Berapa dia orang bayar, baik? Kau tak percaya aku ke? Kita buat kerja dulu. Nanti aku beritahu lah berapa persen kau orang dapat. Kau kalau cerita gempak. Dia nak start. Tak sabar ni. Sejam ni sekarang. Pagi abang. Habis macam mana sakit tu? Ada datang lagi? Nampak dalam seminggu dua ni Alhamdulillah lah. Tak adalah yang jadi lagi kan. Tak boleh tengok macam tu biar senang, lega sikit hati aku. Walaupun sakitnya tu tak berulang, tak datang, kau jangan lupa, jangan leka, bawa ke klinik. Ubat jangan putus. Kira bagi abang. Kira bagi abang. Oh, still muka ni. Soal duit tak payah dirisaukan. Bawa ajalah ke klinik. Lama lagi ke nak ngajar tu? Ada sikit lagi. Mak nak balik ni. Jomlah. Abang, Kila balik dulu. Abang Haji Haji. Terima kasih. Terima kasih lah Bia. Terima kasih lah. Terima kasih Mak Bia. Terima kasih. Mak Bia balik dulu ya. Ya, terima kasih Mak Bia. Terima kasih. Terima kasih Kila. Terima kasih Bia ya. Terima kasih. Abang belajar apa lagi ni? Buku baru. Buku baru. Yalah, Kila baik kan? Lu beli buku kat abang.
Kenapa abang tak tidur lagi, bang? Tidurlah. Apa yang duk tenung mak macam tu? Mak tak pergi manalah. Mak ada sini. Mak tunggu abang. Imam kata kalau selalu tengok muka mak, dapat pahala. Kau Badrul, anak Encik Asmah kan? Astagfirullahalazim, tak ada kerja lain ke kamu, ha? Dah, bawa dia orang sekarang. Jalan. On. Pelan. Bia. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Bia. Aku anak beranak selalu tolong aku tengok dia. Apa benda ni? Tolong-tolong bercakap-cakap macam ni dah tak payah cakap lah. Akila ikut mama sekali ke? Mak abang kita ikut. Anak mama dan abang. Pun kita tak ada kelas ini. Alhamdulillah. Jalan. Boleh jalan tu? Boleh. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Ya, Tok. Aku ni nak bagi tahu, jangan kau terpenganjat pula. Ada apa hal, Tok? Semalam aku dengan orang kampung dah tangkap anak kau Badrul tu. Sekarang dah ada kat balai polis. Adik. Bia. Lepas satu dugaan aku. Babe, bangunlah. Mak Yu cakap dengan Mak Yu ni. Cakaplah, I tak sihat. Suti pun balik je. Mak, Ramli tak sihat lah, Mak. Mak telefonlah. Kejap-kejap lagi ke? Esok ke? Tak boleh kejap-kejap. Mak nak cakap dengan dia juga. Kau panggil dia, Syida. Mak kat balai polis ni, Syida. Kat balai polis? Kejap. Babe, bangunlah. Mak Yu kat balai polis lah. Cakap dengan dia kejap. Susah sangatlah you ni. Mak buat apa kat balai? Mak kena tangkap ke? Ya Allah. Ni. Engkau kena datang sini, Li. Engkau kena jamin. Kau kena jamin Badrul. Badrul kena tangkap. Macam mana boleh kena tangkap, Mak? Dia dituduh pecah rumah. Tapi polis tu kata dia boleh diikat jamin. Kalau tak jamin, nanti dia kena masuk penjara. Engkau datang sini nak Bawa duit sekali. Berapa jaminannya, Mak? RM5,000. Kau datang tau, Li. Bawa duit sekali tau nak, Mak, Li mana ada duit, Mak? Nak jamin Badrul. Tengoklah macam mana, Mak. Li? Kenapa? Badrul kena tangkap. Mak minta I jamin dia. RM5,000. RM5,000? I dah agak dah. Mama, kita balik dulu ya. Gila. Ramli tak nak jamin Badrul.
Kita balik dulu. Kita cari jalan macam mana nak jamin Abang Badrul. Mama tak nak balik. Mama nak pergi kerja, Kila. Mama mesti cari duit. Nak jamin Badrul. Mama tak nak dia masuk penjara. Mama tak boleh balik. Kalau Kila nak balik, Kila balik anak. Mama kena pergi kerja. Mama kena pergi kerja lah. Mama kena cari duit. Mama hati-hati ya. Kila balik ya. Aku sampai 3 lauk. Kak Mah. Mana? Kata anak dia kena tangkap. Yang sulung pula kan sakit. Dia pun tak sihat. Tapi dia datang kerja. Aku tak faham lah dia ni. Kau tengok. Badan lemah aja tak macam main. Tapi dia datang kat kerja. Aku pelik lah. Kesian aku tengok dia tu. Kau ni banyak cakap lah. Jomlah. Yelah aku siap ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat bang. Budak-budak mana ni? Amran dia ada kelas petang. Umar dia ada latihan sukan. Awak ni kenapa ni? Kalau ada apa-apa tak kena, beritahu. Kenapa ni? Mak kena apa-apa ke? RM5,000 bang. Mak perlukan RM5,000 untuk jamin Badrul. Dan masa 7 hari ni kalau tak, dia akan kena hantar ke penjara. Habis tu, awak nak jamin ke abang awak tu? Dah, biar je dia kat situ. Pun tak. Aida tak sanggup nak tanggung semua ni. Duit Aida dalam bank makin lama makin kurang, makin lama makin habis. Yang you ni pula, tak reti-reti ke? Nak cari macam mana nak selesaikan semua masalah hutang you tu? Nak selesaikan macam mana? You ada duit, you bukan nak tolong I. Sekarang ni I nak tanya you. Banyak mana sangat hutang you tu?
dengan Along je 50,000 dengan orang lain lagi. Geramnya. Kalau bukan pasal you tak hutang sebanyak macam ni tau. I dah banyak bagi you jalan macam mana you nak settlekan semua hutang-hutang you tu. Tapi dari dulu, you tu buat dek je dengan I kan? Pergilah. Nak tunggu apa lagi? Bang. Bang. Ni, lempeng. Mak buat mak dah taruh kat dapur tu. Air semua tahu. Tuang elok-elok nak Nanti abang makan ni. Makan tahu, jangan tak makan. Mak nak pergi cepat ni. Nak pesan dengan abang ni tahu. Dengar elok-elok ni. Mak pergi kerja, abang jangan pergi mana-mana tahu. Sampai mak balik nak ya. Dengar. Janji dengan mak. Nanti makcik biar datang tengok-tengokkan abang. Makan lempeng tu jangan tak makan, bersemut kang. Ni jangan nak pergi sungai. Apa mak kata jangan pergi mana? Sungai. Mana dia? Janji dengan mak tu. Abang nak ke mana ni? Pakai kepiah. Nak pergi surau. Nak buat apa pergi surau nak? Nak doakan mak masuk syurga. Allah. Apa lagi? Buat apa? Sayang mak. Mak. Li, macam mana Li? Dah dapat duit tu? Kau dah dapat kita boleh jamin Badrul hari ni? Li tak dapat, Mak. Tapi Li ada satu cara. Apa kata kalau Mak gadaikan tanah, Mak? Lepas tu boleh jaminkan Badrul. Apa, Li? Gadai tanah? Mak, itu saja cara yang boleh tolong Badrul, Mak. Li tak ada cara lain. Bolehlah bang. Dah lama dah Kina tak balik jumpa Mak. Kina rindu nak jumpa Mak. Saya cakap tak boleh kan? Nantilah. Saya balik nanti kita pergi. Betul bang? Kita pergi rumah Mak bila abang balik nanti ya. Kalau macam tu, Kina takkan pergi rumah Mak selagi abang tak balik. Wow. Kalau Kina mungkin janji macam mana? Abang boleh hukum Kina. Nanti abang balik nanti, abang akan cuba settlekan juga pasal Badrul. Itu pun kalau dia boleh dekat jamin lah. Abang bukannya zalim sangat. Abang ada juga hati perut. Boleh juga berfikir. Cuma abang tak nak Badrul tu menyusahkan mak kat rumah. Lebih baik dia merengkuk dalam penjara sementara nak tunggu hari perbicaraan dia tu. Mungkin abang rasa dia boleh insaf kot. Kan? Terima kasih, bang. Lagi satu, Kina kena ikut syarat abang. Sepanjang abang tak ada, Kina jangan sekali-kali keluar rumah. Walaupun dengan alasan apa sekalipun. Baik, abang. Dah mungkin. Baik-baik, Jangan ambil. Jangan. Aku kata jangan. Aku takkan izinkan kau ambil. Aku dengan abang kan nak duduk mana ni. Jangan. Bila? Jangan. Aku kata kau bagi balik. Aku kata bagi balik. Hei, jangan ni. Kau bagi sini. Jangan. Aku kata jangan.
bagi balik. Anak aku. Bagi balik hartaku. Lepas kena pula. Nanti kau bagi balik geranakku tu. Abang! Allah kesian. Bangun nak. Abang, bangun nak, bangun. Bangun, bang. Kakak dah janji, kakak tak boleh tinggalkan rumah. Kakak dah cuba telefon abang tapi tak dapat. Maafkan kakak. Akak, takkan nak balik sekejap pun tak boleh. Abang dah nak ke kubur. Takkan itu pun Abang Syukri nak marah. Bila Abang Syukri balik? Bulan depan. Bulan depan? Namun tetap ku gagal hati.
Jah. Tak tahulah bang. Jah rasa macam Jah terpandang je budak tu bang. Itulah bang, dari dulu lagi Jah dah kata jangan ambil budak tu. Dah hari-hari sebelum nampak dia. Sekarang ni dia dah tak ada pun Jah rasa macam dia ada je kat sini. Awak rindukan dia ni? Ha? Ataupun Jah menyesal? Ha? Selalu hina dia? Tak sempat minta maaf dengan dia? Sudahlah Jah. Kak Asma ada cakap, Amirul ada bagi tahu yang dia dah maafkan kita. Betul ni bang? Ya. Alhamdulillah. Bang, abang tengoklah tu. Kak Asma tu rasanya memang... Itu saya rasa dah tak ada lain lah tu. Tu memang nak ke kubu Amirul lah bang kan? Hari-hari dekat sana ya bang. Kesian Kak Asma tu bang. Seorang anak baru meninggal. Seorang anak masuk penjara. Seorang ke hospital. Yang seorang tu pula abang dah mati pun tak juga pergi melawat. Mana tak gila orang tua tu kan bang? Sudahlah Jah. Jangan asyik nak mengata Kak Asma tu. Cubalah doa yang baik-baik untuk dia. Ini tak ngumpat. Bila nak bertobat ni? Taubatlah ni. Sakit ke hati dia. Allah. Aku memang tak guna. Sabar, Badrul.
Saya pun banyak dosa pada Abang Amirul. Pada Mak. Saya ni pentingkan diri sendiri. Ego. Saya pun tak sepatutnya letakkan apa-apa syarat pada Kina. Kina dah banyak kali cuba hubungi abang. Tapi tak dapat, abang. Kina ingat janji Kina pada abang, sebab tu Kina tak nak mungkiri. Kina tunggu abang sampai balik. Abang, lepas ni kita sama-sama jaga Mak. Lepas ni kan aku masuk penjara. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Aku memang tak guna, Dek. Aku memang tak guna. Apa pasal mati macam ni? Ma? Ma, bangun Ma. Apa tidur sini panas? Ma? Ma? Mak, kenapa tu? Mak! 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 Pakcik, kenapa dengan Mak ni? Mak! Tahu lah. Mak! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mak! Mak! Bangun, Mak! Mak, bangun, Mak! Bukan Sakinah, Mak! Sakinah bukan tak nak balik, Mak! Sakinah nak balik! Mak! Jangan tinggalkan Sakinah, Mak! Mak! Mak, bukan Sakinah, Mak! Mak, bukan Mak! Mak, bukan Mak! Mak, banyak masalah! Mak, jangan Mak! Mak, jaga Mak! Mak! Mak!